Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat airport Jakarta. So masalahnya sekarang ni nak pilih transport ke hotel. Okay, dekat airport Jakarta ni dia ada banyak e-hailing. Cumanya kita kena tengok betul-betul lah. Sebab aku rasa macam tadi hampir kena scam. Sebab daripada airport ke hotel area Grand Indonesia dia minta 1 juta lebih. So aku rasa memang tak logik lah. Yang ni aku dapat melalui apps Gojek, dapat naik Denza dengan harga 400,000 lebih saja. So yang mana yang nak main tu kena tengok betul-betul lah, sebab dia banyak sangat apps yang kita boleh pakai. Harga memang ada yang murah, ada yang betul-betul mahal. So kena betul-betul check lah. Okey, lepas aku dah booking Gojek, dia akan keluar satu kod kat sini. So akan ada person charge yang jaga dekat dia punya pick up point lah. So ini dia punya pick up station dia untuk Gojek. So dia ada banyak, dia ada Bluebird, dia ada Silverbird. So banyak-banyak pick up point yang ada dekat airport ni. Peace, tu mini love. Sini. Sini. Ya. Plannya nak booking Silverbird, nak booking Alphard. Tapi yang sampai Denza. Kita order Denza, bro. Agak muat Baby mana ni? Hai. Hai. Bapak, ininya bapak. Bapak. Bapak hari ni jadi supir. Supir kita. Bapak. Okey? Cepat sikit bapak. Can you say? Okay, cakap. Can you say? Baby, baby, kita dah sampai. Kita dah sampai dah. Okey? Okey. Baby, tapi mana? Dia selalu pendek di sini. No. Acewa. Baby ada kat mana ni? Lak cepat. Okey. Baby dah sampai hotel. Dah. Right, kita nak tengok
hotel dekat bilik dekat Ana Hotel ni okey ke tak? Assalamualaikum. Not bad. Katil dia ni single, super single tu kan, super single. So boleh lah muat 3 orang kat sini sebenarnya. Basic ada, kita boleh relax. Tu sampai dah. Ni dia punya toilet. Okey? Jatuh. Baby, macam mana makan? Sedap? Best? Best tak? Baby makan apa tu? Baby makan nasi. Baby makan nasi putih. Okay, dah settle makan dekat Leko. Warung Leko. Warung Leko. Tapi bukan warung lah. Nama warung tapi harga untuk 5 orang makan RM130. Okey lah, dia punya ayam pun crispy, dia punya daging lembut. Tadi apa ambil apa? Sup iga, sup tulang kot. Tapi overall puas hati. Boleh try, dia dekat Grand Indonesia. Baby. Dia. Nari anakku. Oi. Oi. Baby, kita kat mana ni? Dia dekat Jakarta. Kan? Best tak? Best tak? Yes! Kita dah sampai Jakarta. Wah, yes! Yeay!
Kita nak pergi jalan-jalan lagi. Kita nak pergi street food. Okay? Kita nak beli food kat baby. Baby nak food tak? Street food yang ada dekat betul-betul tengah town. Ramai orang? Oh, yes. Yes. Okay, yes. Mostly orang yang main sini dia staff. Kebanyakannya staff Plaza Indonesia dengan Grand Indonesia. Harga dekat sini dia lebih murah compare dekat dalam mall. Memang macam-macam pilihan makanan ada. Bakso ada, es jeruk ada, lumpia ada, risol, martabak. Semua benda ada kat sini. Katagor. Baby lepak ke tu? Ya, aman ni. Ya, aman. Ya, aman. Baby lepak ke tu? Oh, dia aman ni. Kedai ni tahun lepas bulan 1 aku main dah. Dia punya nasi goreng dia memang simple tapi sedap. So kali ni aku main, aku kena repeat balik lah. Dia ada nasi goreng gila, nasi goreng dia boleh request nak pedas ke ataupun nak biasa. Tapi kalau pedas memang pedas betul ya. Ini pedas Indon punya. Baby, best tak hari ni? Yes. Best tak? Yes. Best tak? Yes. Yes. Oh, apa tu? Oh, lap. Okay, sini. Okay, dah sampai Pasar Tanah Abang Blok B. So, dia ada banyak blok. Dia ada blok A, B, C, D. Kat Tanah Abang ni besar dia punya kawasan kan. Cuma kalau nak shopping memang sesuai untuk shopping kat sini. Besar gila kompleks Tanah Abang ni. Dia ada sampai 11 tingkat, tapi 5 tingkat, 6 tingkat untuk parking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tingkat untuk shopping. Tapi pasal Tanah Abang ni dia setiap floor dia ada jual benda yang berbeza. Macam ada tingkat yang jual baju batik. Tapi kebanyakan kedai dekat sini dia jual macam bundle lah. Kena beli banyak. Ada kedai memang tak jual langsung untuk beli satu-satu. Baby? Baby?
You apa mineral? Tak. Semua lepas minggu lepas. Ah, semua minggu lepas. Bakso sedap. Sedap mah. Komen. Sedap. Okey. Komen sikit. Sedap. Apa yang sedap? Bakso. Komen sikit. Pedas ke tak? Sudah. Yang sambal dia pedas. Kenapa? Sambal dia pedas. Tapi sedap. Baby nak pergi school ke? Baby. Okay, kita dah settle makan bakso. Bakso memang sedap lah. So next kita nak balik hotel dulu, nak tak barang. Lepas tu baru nak summer shopping dekat Tamrin City. Tadi dah settle pergi jalan-jalan dekat Tanah Abang. So daripada point of view aku, memang aku nampak tempat tu sangat-sangat crowded. Aku rasa tak sesuai kot untuk bawa budak ataupun bawa baby. Sebab tempat tu dia macam memang pasar borong. Peniaga-peniaga kecil daripada sini pun banyak yang ambil barang dekat sana lah. And ada kebanyakan kedai yang dia tak jual barang satu-satu. Dia tak jual baju satu-satu, dia jual bundle. Bundle ni maksudnya apa? Kalau nak beli, kena beli dalam kuantiti yang banyak. So untuk kami yang just nak shopping selai dolai ni, kena cari kedai yang jual lah. Kedai yang kebanyakan kedai memang tak jual untuk satu-satu. Tapi barang perempuan banyak. Bahagian bawah tu boleh lah beli, nak beli baju selai ataupun dua helai memang boleh, tak ada masalah. Barang memang sangat-sangat banyak. Banyak barang yang kopi ori pun ada. Ada brand-brand yang mahal-mahal pun ada dekat situ. So siapa yang nak pergi pasar borong Tanah Abang, dia ada banyak blok. Dia ada blok A, dia ada blok B. Kalau masuk situ, aku rasa boleh sesat lah kot. Tapi dia banyak escalator, dia banyak lift. Jadi tak ada masalah lah. Cuma memang kena make sure kita tahu jalan masuk dengan jalan kita keluar balik. Lepas dah settle dekat Tanah Abang, kami naik Grab. Kami pergi ke Bakso Rusuk Saman Hudi. Dia betul-betul dekat sebelah Tamrin City. Bakso dia memang sedap. Memang rasa lah dia punya daging dia lembut. Lepas tu kami just jalan kaki je balik ke Ana Hotel. Sebab nak rehat dulu, nak letak barang yang dah shopping tu. And next. Hi guys, baby dah siap. Kita dah nak pergi jalan-jalan balik. So let's go. Let's go guys. Bye bye. Baby bye bye cepat. Peace. Bye bye. Peace. Oh pandainya. Bye bye. See you. Muah. 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 Pandai. Bye bye. Kedai wajib masuk. Menang Oh pandai Baby. So, nanti tak? Nanti tak? Nanti? Yes. 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 Benda wajib buat
Bila dekat Adidas, dia siap custom. So kita boleh custom lah. Kita nak lekat apa. Adidas custom made. Jakarta. Okay, sekarang ni baby ada dekat Plaza Indonesia. Kan? Baby ada dekat Harlan Holden Coffee. Want to say something? Hello. Cakap hi. Tu, baby. Hi. Hi. Oh, mana boleh? Harlan Holden Coffee. Okay, harga kopi ni RM60,000. Lebih kurang 13-14 ringgit. So untuk portion macam ni RM14 memang sangat-sangat berbaloi lah. Murah lah compare dekat Malaysia kan. Dia order apa ni? Butterscotch. Butterscotch. Sedap. Yang ni tempat orang Malaysia wajib singgah kalau sampai Jakarta. Local brand Alchemist. Ini local brand Indon lah. Dia punya perfume not bad, murah dan wangi. Siapa yang selalunya rakyat Malaysia akan main sini, akan singgah dekat Alchemist ni, wajib beli perfume dia. Mas itu dia ada rice pudding sama orange flower, jadi masih fruity tapi creamy fresh. Ni buru manis. Manis. Okay, Plaza Indonesia ni memang tempat-tempat T20 lah, VVIP. Sebab dia punya butik semua mahal-mahal. Ada LV, ada Hermes, Gucci, ada Chanel. Semua memang yang ni memang tempat yang orang have ni lah boleh main. Rakyat-rakyat marhain tak mampu nak shopping kat sini. Okay. Nah, baby dah settle dah. Tapi Baba tak jumpa baby punya ball. Baby nak ball kan? Kita pergi tengok kat luar ball baby boleh? Nak ball nak. Ayau. So comparison antara Plaza Indonesia dengan Grand Indonesia, rasa Grand Indonesia lebih banyak choice lah untuk membeli. Plaza Indonesia tempat dia eksklusif, semua butik yang mahal-mahal lah kat sini. So siapa yang rasa nak shopping tapi butik biasa-biasa, better pergi Grand Indonesia kan baby kan. Selain daripada tu tak perlulah. Kalau nak lagi murah, Tanah Abang. Okay, dah settle dekat Plaza Indonesia. So sekarang ni kami nak ke street food balik untuk dinner. Lepas tu baru balik ke hotel. Okay guys, so kita on the way nak ke street food. Kita nak ke street food. Ni laluan dia lah. So, kalau tengok jalan memang tengah jam sekarang ni. Kan baby kan? Kita nak makan dulu. Okay, kita dah sampai dekat street food. Semalam pun dah sampai sini. So hari ni kita akan ulang tempat yang sama. Kita nak cari makan. Tengok tu.
Let's go. Okey. Tempat dia power. Nampak macam kecil tapi dalam dia ada aircon. Tempat makan dia. Hai. Dah habis. Sedap tak? Sedap ah? Berapa rate? 7.5. 7.5, 8.5. Dia punya sambal dia padu lah. Pedas gila kan. Dia punya ayam goreng pun sedap. Panas-panas. Tempat dia pun selesa. Sebab ada aircon. Baby? Selesa. Oh, selesa lah tu. Dah bear dah. Baby bear ah. Tu apa tu? Baby. Ya. Baby. Sini. Ya, peace. Peace dulu. Peace. Sebab baby dah bear. Siapa yang nak try ayam penyet sambal hijau ni, dia kedai dia dekat ujung sekali. Dekat street food ni, bahagian ujung sekali. Boleh try lah, dia punya sambal dia sedap. Dia punya ayam goreng dia pun dia memang bau goreng. Memang rasa crispy tu sedap. Overall aku boleh bagi 8/10 lah. Dia still lagi tak perfect tapi boleh makan. And kedai dia pun nampak bersih. Compare dengan yang lain lah. Ya, bagi. Harga nasi ayam penyet tadi RM22,000. Maknanya lebih kurang dalam RM5. Tak sampai RM6 lah. Harga dekat sini kalau street food dia memang murah gila lah. Nasi goreng boleh dapat RM6 lagi. Dia punya benda-benda lain still murah. Compare dekat Malaysia pun nasi goreng sekarang ni paling murah boleh dapat RM8, RM10. Ayam penyet lagi lah, ada yang sampai RM16 pun ada, RM12 hingga ke RM16.